Disangka dia orang awam memang nya orang asal syurga idonya jero ya akhirat pi jero. Ha, kau nak keun kah? Pasti menanda keun. Padahal jengku apa benar? Kata dia buat keinginan untuk berempat dunia. Ya akhirat anak tepu kan. Tekala dia orang awam disangka memang ni orang naik lima cik idaya bahagia ya akhirat bahagia. Yang sangkaan sebagai orang awam kan. Sehingga menaikkan tungku yang menteng paning, tungku menteng paning turut anti. Anak punanya ikut le orang awam yang nampum. Padahal agaknya kadang-kadang zuhud lah udip ke. Agaknya tungku yang hirat rantai, padahal udip yang zuhud. Ikut le orang awam. Yang syok kau nak doa gurau sangat. Ha, ni ke? Pasti menaikkan. Sebab imet pandangan orang jahilnya lainnya. Kalian enggak anggap kesuksesan dengan le harta. Sehingga punya ulama le harta utai dunia yang enggak anggap ya akhirat pergi yang sukses. Padahal kalau nanti yang hendak betul ni, nya pegah yang hendak betul ni, nyogaknya hendak betul ni dia buat tujuan elemen untuk gerai keuntungan dunia. Walau agaknya di dunia akan sukses akhirat kalau nanti. Tapi le orang awam tertipu dari kalian orang awam yang ibu contoh yang kalian tanda orang sukses. Yang nak masuk syurga, masuk syurga si meri dunia kan merikan. Kalau mi akhirat lebih dalam. Yang dunia mentang tiban bahagia udik. Yang akhirat lebih dalam. Kemudian ni anggap orang awam. Tengok dia naik tunggu lain yang resut anti pada harga yang zuhud lah udik. Kai curiga angkon. Ai pegang kadang kali gom jaro le goreng, jauh timur kai daya hadangan.